Lately ni, setiap kali kita browse online or scroll social media, everything is about AI. Artificial intelligence is everywhere. Kita ada AI yang boleh tulis email, AI yang boleh buat gambar, and now we have a movie that asks, what if AI was the judge, the jury and the executioner? Video kali ni aku nak sembang pasal movie Mercy. Currently masih lagi ditayangkan di panggung. On paper, movie ni nampak gempak gila. Kita ada Chris Pratt, the guy who saved the galaxy, and Rebecca Ferguson yang tengah on fire lepas Dune and Silo. Directed by Timo Bekmambetov, the guy who gave us Wanted and basically invented the screen life genre. Tapi, bila aku keluar dari panggung, I felt empty. Rasa kosong gila. Like I just ate a big meal but I'm still hungry. Bila difikirkan balik, aku rasa movie ni like a missed opportunity yang sangat besar. Movie ni bukan setakat bosan, but it's dull and way too convenient. Dia cuba nak jadi Minority Report untuk generasi ChatGPT and TikTok, tapi end up jadi sesuatu yang jauh lebih lemau. So, basically, cerita dia macam ni. Kita berada di Los Angeles tahun 2029. Crime rate tengah mencanak naik, and the government decides, hey, human judges are too slow and biased. Let's use AI. Maka lahirlah Mercy Capital Court. Sistem dia simple tapi scary. Kalau kau kena tuduh buat jenayah berat, kau akan didudukkan atas satu kerusi and kau ada exactly 90 minit untuk buktikan kau tak bersalah. Kalau guilt threshold kau tak turun bawah 92% dalam masa sejam setengah tu, boom, kau kena execute on the spot. Chris Pratt memegang watak bernama Detektif Chris Raven. Dia ni bukan setakat detektif biasa, tapi dia adalah penyokong kuat sistem ni. Tetapi, satu hari, dia bangun-bangun je, dia kena tuduh bunuh isteri dia sendiri. Now he's the one strapped to the chair. As a premise, it sounds intense, right? Race against time, high stakes. Tapi execution dia, man, it's a struggle. Sepanjang 90 minit tu, kita cuma tengok Chris Pratt duduk atas kerusi, tengok screen and bertekak dengan AI judge nama Maddox, voiced by Rebecca Ferguson. Instead of an action thriller, kita dapat Zoom call from hell. Critics merata-rata dah start panggil movie ni tedious. Ada satu review yang cakap movie ni constricting and airless. And aku setuju. Bila kau letak pelakon macam Chris Pratt yang kita semua tahu power gila buat physical stunts, yang ada natural charisma bila dia bergerak, and then kau ikat dia kat kerusi for the whole movie, itu bukan kreatif, itu namanya membazir talent. Kita nak tengok dia buat something, bukan just buat muka sedih depan skrin. One of the biggest problems yang buatkan movie ni rasa boring adalah betapa senangnya segala-galanya diselesaikan. In a good mystery, kita nak tengok protagonis tu earn the truth. Kita nak tengok dia struggle cari jalan keluar. Tapi dalam Mercy, everything is just there. Sebab konsep dia adalah AI ni ada akses kepada semua benda, every ring camera, every private message, every bank record. The investigation feels like a Google search. Chris Pratt just cakap, Maddox, tunjuk footage dari kedai mamak tu. Maddox, check bank statement kawan aku. And pop, ada bukti baru. Bila semua benda terlalu convenient, tension tu hilang. Tak ada rasa bahaya sebab kita tahu AI tu boleh dapatkan apa-apa saja bukti yang scriptwriter perlukan untuk gerakkan plot. Plot hole dia bersepah. Ada moments di mana forensics tu rasa macam tak logik langsung, tapi movie ni expect kita shut down our brain and just follow along. Ramai orang online cakap, the mystery is basically solved by the AI, not the character. Kita as audience rasa macam dipinggirkan. Kita tak rasa kita tengah solve the crime bersama watak Chris Pratt tu. Kita rasa macam tengah tengok orang lain main video game yang ada cheat code infinity. Cakap pasal Chris Pratt, normally orang suka dia because he's the everyman who can handle a gun and crack a joke. In Mercy, dia cuba nak jadi serious. Dia nak tunjuk dia boleh buat heavy acting. Tapi problem dia, skrip ni tak bagi dia ruang untuk bernafas. Setiap kali ada backstory yang penting, macam relationship dia dengan isteri dia or trauma dia, movie ni tak tunjuk dalam bentuk scene yang proper. Sebaliknya, dia cuma tunjuk dalam bentuk montage or projection dekat skrin. Ini adalah satu kesilapan besar dalam storytelling. Ada rule dalam filmmaking, show, don't tell. Tapi Mercy buat, tell and show a blurry video of it. Kita tak rasa connection antara Chris dengan isteri dia sebab kita cuma nampak dorang gelak-gelak dalam klip 5 saat yang AI tu tunjuk. Kalau movie ni guna backstory tu sebagai real scenes, tunjukkan real action, tunjukkan real emotion, movie ni mungkin ada jiwa. Tapi sebab dia nak kekalkan konsep 90 minit real time tu, dia terpaksa korbankan emotional depth.
Result dia, kita nampak Chris Pratt menangis tapi kita tak rasa sedih pun sebab kita tak kenal isteri dia. Kita cuma tahu dia adalah the victim. That's it. Dan ini yang paling mengecewakan aku. Kita hidup dalam zaman di mana AI adalah topik yang sangat nuanced. Kita risau pasal bias, kita risau pasal automation, kita risau pasal the human touch. Mesti ada peluang untuk dive deep dalam soalan ni. Adakah AI actually better than us? Tapi movie ni tak berani nak bagi jawapan or even ask the right questions. At first, dia nampak macam pro AI. Dia tunjuk betapa efficientnya sistem ni. Then, dia pusing jadi anti-AI bila ada twist yang tunjuk sistem ni boleh dimanipulasi. Tapi pada masa yang sama, Chris Pratt punya karakter cakap, human or AI, we all make mistakes. Wait, what? Korang bagi satu powerful machine kuasa untuk bunuh orang dalam masa 90 minit tanpa trial yang betul, and then bila machine tu buat silap, kau cakap we all make mistakes. Itu bukan filosofi, itu malas. Movie ni tak deep dive langsung pasal morality AI. Dia cuma guna AI sebagai cool tag untuk nampak futuristic. So, movie ni macam cuba nak nampak pandai tapi sebenarnya dia tak tahu pun apa dia nak cakap. Adakah AI ni tak baik untuk manusia? Ataupun manusia yang guna AI tu yang tak baik? Movie ni cuba nak ambil jalan tengah tapi in the end, dia jadi grey area yang sangat membosankan. Pengarah filem ni, Timo Bekmambetov, terkenal dengan gaya screen life macam movie Searching ataupun Unfriended di mana semua benda berlaku dekat skrin komputer. Dalam Mercy, dia cuba apply teknik yang sama tapi dengan bajet yang sedikit lebih besar. But here's the thing, gaya screen life ni berkesan untuk indie horror atau low budget mystery sebab dia rasa intimate and raw. Bila kau buat dekat movie yang budget berjuta-juta and then kau paksa audience tengok screen dalam screen for 2 hours, dia jadi memenatkan. Mata kita penat tengok data scrolling, footage CCTV yang grainy and clip video yang bertukar-tukar. Instead of focusing on the performances, kita terganggu dengan visual clutter. Terlalu banyak benda berlaku dekat skrin sampai aku tak tahu nak pandang mana. And that's the irony. Movie ni pasal teknologi yang canggih, tapi teknik filmmaking dia buatkan kita rasa teknologi tu distracting bukannya enhancing. Dia rasa macam kita tengah tengok presentation PowerPoint yang ada banyak sangat animation. Tetapi, interestingly, bila korang tengok Rotten Tomatoes, ada jurang yang besar antara critic score dengan general audience score. Critics bagi rendah, around 24%, tapi audience punya score dia tinggi, around 81%. Kenapa? Bila aku baca feedback dari regular penonton, ramai yang cakap, hey, it's just a fun B-movie, tak payahlah serius sangat. Diorang suka sebab pacing dia laju and 90 minit tu kejap je. And I get it, kalau kau nak turn off your brain and just enjoy some sci-fi nonsense, Mercy is okay-okay lah. Tapi bagi aku and bagi ramai lagi yang harapkan sesuatu yang lebih bermakna daripada pelakon grade A macam Chris Pratt and Rebecca Ferguson, just okay is not enough. Kita dah masuk tahun 2026. Kita dah tengok Ex Machina. Kita dah tengok Black Mirror. Kita tahu sci-fi boleh buat lebih baik daripada ni. Bila movie ni tak berani nak ambil risiko, bila dia pilih ending yang happy and convenient just to satisfy the masses, dia sebenarnya menghina intelligence audience dia sendiri. Kita diberikan satu twist yang rasa macam datang dari langit, bukannya dibina dengan teliti sepanjang cerita. So, apa yang kita boleh belajar dari Mercy? Bagi aku, movie ni adalah peringatan yang teknologi, tak kiralah AI dalam cerita tu, ataupun CGI atau teknik dalam filmmaking, tak akan pernah boleh ganti human heart. Kita bosan sebab kita tak rasa empathy kat watak Chris Raven. Kita rasa dia dull sebab dia tak diberi peluang untuk act beyond just reacting to a digital screen. Kita rasa plot dia convenient sebab scriptwriter dia lebih berminat nak tunjuk fancy tag daripada nak bina solid logic. Mercy bukannya movie yang paling teruk pernah dibuat, tapi dia adalah salah satu yang paling mengecewakan tahun ni sebab dia ada segala-galanya untuk jadi masterpiece. Dia ada bajet, dia ada pelakon hebat and dia ada topik yang paling hot masa kini. Tapi dia pilih untuk jadi selamat. Dia pilih untuk jadi pop konflik yang korang akan lupa dalam masa 2 hari. In a world where an AI judge gives mercy, the movie itself shows no mercy to the audience's intelligence. It's dull, it's convenient, and honestly, it's just a waste of time. Alright, that's all for now. See you in the next video. Ciao.